Assalamualaikum, Kurier. Baby ni gatal lah. Abang, barang atas nama Mi Caca total RM200 COD. Sekejap lah sayang sekejap bang, minta maaf bang, saya tak ada order. Tapi atas nama abang ni bang. Atas nama saya? Jap. Sekejap Weh Roy, kau ada barang Aku ada. Pakai nama kau. Habis siapa nak bayar ni? Kau lah bayar nama kau kan. Kau mana-mana je order barang tak bagi kat aku. Dah lah pakai duit aku. Alah, bukan selalu Mi. Aku order ni pun untuk barang kau juga. Barang apa ni? Ni bag Dryco Mi. Bapak banyak kau order. Mestilah sebab dia ada banyak jenis Mi. Dia ada post bag, dia ada clutch bag. Yang Bapak paling best Mi, bag Dryco ni dia waterproof tau. Bag ni viral lah Mi kat TikTok, kau tak tahu ke? Kau ni senang sangat terpedaya dengan benda-benda viral lah Roy. Main beli je dah lah pakai duit aku. Macam ni kau nak tahu benda ni sahih ke tak waterproof? Jom aku bukti dengan kau. Kau nak bukti kat mana? Jom kat aku. Jom. Macam mana waterproof tak? Ini bukan waterproof Roy. Ini water jet. Bodoh lah Roy.